kau pergi cek susu galur Anwar Ibrahim ni. Kau pergi cek susu galur bapa Anwar Ibrahim. Pergi cek lah tengok. Susu galur mana? Pergi cek tengok. Secabang korang ni, mana-mana yang tak asuk dengan Anwar Ibrahim, kau pergi cek susu galur Anwar Ibrahim ni, bapa dia ni siapa? Daripada mana? Kau pergi cek susu galur lah. Sebab tu orang tanya, kalau perkuburan Yahudi ada dekat Pulau Pinang, mana dia punya keturunan dia? Pergi cek lah. Jangan percaya saya cakap. Cek kat mana? Cek lah mana-mana, carilah. Kan? Anwar ni Zionis. Jadi, terbaru ni, saya tengok semalam dalam parlimen. Saya tengok dalam parlimen. Anwar Ibrahim lah. Bila diasak oleh pembangkang, bertanyakan tentang perjanjian yang dibuat ini, dia tak jawab. Dia tak jawab. Sebaliknya, dia menunggang Gaza. Dia menunggang Palestin. Tapi dalam masa sama, seperti mana yang Tun Mahathir bagi tahu, perjanjian yang dibuat ini, pada pihak yang berkuasa ialah pihak yang menyokong dan melakukan pembunuhan beramai-ramai terhadap rakyat Palestin. Kenapa tak munafik dia orang ni? Sebab tu hari ni saya bagi tahu, siapa yang sokong Anwar Ibrahim, gone. Gone. Siapa yang kata tak nak ambil campur pun, gone. Siapa yang kata berkecuali pun, gone. Sebab macam mana kau boleh kata kau berkecuali? Macam mana kau boleh kata bukan isu kau? Ini bukan isu politik, mangkuk. Ini bukan isu politik. Ini isu tentang kedaulatan negara ni. Termasuklah saya tengok ada beberapa orang lah cerita pasal Palestin, perjuangan Palestin. Tapi negara yang sedang tergadai ni, kau tak ambil pot. Jangan lupa subscribe dan tonton video penuh di Suara Dunia.